Assalamualaikum dan selamat pagi semua. So, hari ini kita akan masuk ke topik yang seterusnya, iaitu dalam pengurusan infrastruktur rangkaian, iaitu kertas penerangan yang keempat. So, topik kita ialah pengenalpastian, kerosakan dan penyelesaian masalah. So, dalam dunia IT ni, pandai pasang saja tak cukup. Awak kena pandai cari punca bila benda tu rosak. So, jadi hari ini saya akan ajar macam mana nak jadi doktor kepada rangkaian komputer. So, kenapa kita perlu belajar cara cari kerosakan? So, bayangkan kalau internet kat rumah awak putus, adakah awak terus buang router tu? Mesti tidak kan? So, yang pertama kita akan cari punca, iaitu fault identification. So, ini adalah langkah pertama. Kita kena tahu siapa yang sakit. Adakah kabel, adakah software atau adakah hardware itu sendiri yang terbakar. So, yang kedua adalah cara baiki, iaitu troubleshooting. Selepas kita tahu punca, kita baiki dengan cara yang betul. Kita tak nak baiki hari ini, esok rosak balik. So, kita nak selesaikan, nak cari penyelesaian yang kekal supaya sistem kita lebih stabil. 6 langkah mudah cari kerosakan. So, jangan keliru kalau nampak kerosakan. So, kita ikut 6 langkah ni. Yang pertama adalah tentukan simptom. Tanya diri sendiri apa yang tak kena. Contohnya lampu router tak menyala. Itu adalah simptom. So, yang kedua adalah analisa keadaan. Tengok sekeliling, ada kabel tercabut ke? Ada air tumpah ke? Yang ketiga adalah dapatkan lita. Jangan main teka. Rujuk manual ataupun gambar raja lita supaya kita tahu aliran elektrik ataupun data tu ke mana. So, yang keempat adalah pilih alat ujian. Kalau nak ukur elektrik, guna multimeter. Kalau nak cek fiber, guna OTDR. So, jangan salah pilih alat. Yang kelima adalah cari punca. Di sini kita buat pengujian, testing sampai jumpa komponen yang rosak. Yang keenam adalah selesaikan. Lepas dah jumpa, kita ganti ataupun baiki. Dan yang paling penting adalah kita uji semula untuk pastikan ia betul-betul okey. So, guna panca indera anda, iaitu visual inspection. So, sebelum guna alat mahal, guna badan kita dulu. Kita ada sensor sebelum jadi. Yang pertama adalah telinga. Ada bunyi pop tak? Ataupun bunyi kipas bising sangat tak? Yang kedua adalah mata. Tengok kalau ada komponen yang hitam ataupun terbakar ataupun kapasitor yang kembung. Yang seterusnya adalah hidung. Bau hangit macam plastik terbakar selalunya petanda lita pintas. Yang seterusnya adalah tangan. Sentuh dengan hati-hati. Kalau rasa panas ataupun sangat overheat ataupun overheat, maksudnya ada benda yang tak kena dengan sistem penyejukan. Alatan penting juruteknik. Ini adalah senjata awak. Multimeter, alat paling asas. Nak tahu ada elektrik ke tidak ataupun kabel elektrik putus ke tidak, kita guna yang ni. Yang seterusnya adalah OTDR. So, ini adalah alat mahal dan canggih. Ia boleh bagi tahu kita, cikgu, kalau kabel fiber ni putus pada jarak 500 meter. Sangat berguna untuk kerja di luar ataupun outdoor. VFL, laser. So, ini macam laser pointer merah. Yang kita tembak cahaya dalam kabel fiber. Kalau nampak cahaya merah keluar kat tengah-tengah kabel, maksudnya kabel tu bocor ataupun patah di pertengahan jalan. So, jenis kerosakan bahan. Kadang-kadang benda rosak sebab fizikal. Iaitu struktur. Papan litar PCB terjatuh lalu retak. So, jalur tembaga halus kat dalam tu akan putus. Yang seterusnya adalah karat, corrosion. Terminal ataupun konektor kalau kena lembab dia akan berkarat. Karat ni akan hilang isyarat signal daripada lalu. Akan halang isyarat signal daripada lalu. Yang seterusnya adalah peneban. Pastikan kabel yang dah lama akan jadi rapuh ataupun cair. So, ini bahaya. Sebab boleh menyebabkan litar pintas ataupun short circuit. Kerosakan fiber optik. Kabel fiber ni bukan macam kabel elektrik biasa. Dia buat daripada kaca halus. Dia tak suka kotoran. Habuk kecil kuman pun boleh halang cahaya. So, jadi kena guna fiber scope untuk tengok hujung konektor tu bersih ataupun tidak. So, dia tak suka bengkokkan tajam. Kalau awak lipat kabel fiber macam lipat baju, kaca kat dalam tu akan pecah ataupun cahaya tak boleh pusing. So, maka internet akan perlahan ataupun terputus. Keselamatan kerja, ESD. So, ini paling penting. Hardware komputer ni sangat sensitif. Yang pertama, awak perlu power off. Jangan sesekali baiki barang yang tengah on. Awak boleh kena renjatan ataupun litar tu meletup. Yang seterusnya ESD strap. Gelang anti-static.
Badan kita ada cas elektrik statik. Kalau kita sentuh chip komputer tanpa pakai gelang ni, elektrik daripada badan kita boleh membunuh chip tu tanpa kita sedar. Khususnya adalah PPE, pakai sarung tangan atau kalau perlu untuk elakkan kesan minyak jari ataupun terluka. So, maksud warna lampu LED. Lampu LED pada peralatan SCM router adalah cara mesin tu bercakap dengan kita. So, hijau berkelip ni, ini adalah berita baik. Maksudnya sistem tengah bekerja normal. Merah, ini kecemasan. Ada kerosakan hardware ataupun sistem gagal berfungsi. Mati, off. Jangan panik selalunya sebab tak pasang plug ataupun power supply rosak. Teknik baiki kerosakan. So, macam mana nak baiki? Part swapping. Ini cara yang paling senang. Kalau rasa kad A rosak, cabut kad A. Masukkan kad B yang kita tahu memang elok. Kalau sistem jalan, sah kad A tadi memang rosak. Yang seterusnya adalah reset. Macam handphone kita. Kadang-kadang sistem hang. Kita tekan butang reset, tapi ingat bagi tahu pelanggan, reset mungkin akan padam setting yang belum di-save. So, tips penjagaan kipas iaitu fan. Kenapa kita bincang pasal kipas? Sebab haba adalah musuh nombor 1 elektronik. Kipas kena sentiasa pusing untuk buang haba panas. Kalau penapis filter penuh habuk, angin tak boleh masuk. Mesin akan jadi demam ataupun overheat dan terus mati sendiri. So, pastikan cuci penapis sebulan sekali guna vacuum ataupun kain pelembab. Kain yang lembap. So, sebagai penutup, so okey je so, itu saja untuk teori hari ini. So, ingat esok kita akan saya nak awak gunakan ilmu ni mencari punca semasa kita buat amali nanti. So, ada siapa yang tak faham tentang beza multimeter dengan OTDR? Atau ada yang nak tahu kenapa lampu jadi warna oren? So, sila tanya sekarang.